Daripada UMNO buat roadshow ke sana sini, semata-mata nak cuci, nak bersihkan nama UMNO daripada tabung haji. Sampai bawa bekas Ketua Audit Negara Madinah ni, semata-mata nak nafikan penyelewengan, ada penyelewengan tabung haji ni. Lebih baik UMNO ni ikut saranan KJ. Akui kesilapan, akui yang mana tabung haji sewaktu pemerintahan kerajaan dulu ni ada penyelewengan. Sebab apa? Laporan RCI ni bukan kecil-kecil anak. Dia Suruhanjaya Siasatan Diraja, antara badan paling tertinggi siasatan dalam Malaysia ni. Kau nak bersilat apa lagi? Biar SPRM siasat sudahlah. Dah dalam laporan RCI pun ada tegur bekas Ketua Audit Negara si Madinah ni kerana tak tegas dalam audit. Kau boleh bawa dia ke hulu ke hilir, memanglah dia akan pertahankan sebab dia, nama dia ada dalam laporan RCI. Memang dia sanggah lah. Lagi satu pula, ni bekas Ketua Audit Negara ni, aku dengar kata suami dia ni adalah Wang Kuat Najib dan merupakan bekas Ketua UMNO bahagian Kepong. Nak cari perkataan sakau tu memanglah tak jumpa. Tapi manipulasi angka tu memang jelas disebutkan dalam laporan RCI. Tahun 2017, tabung haji mencatat kerugian yang bersih sebanyak 1.4 bilion. Tapi disembunyikan kerugian tu, tulis di kertas seolah-olahnya tabung haji ni untung sebanyak 3.4 bilion. Lepas tu dengan 14 pelaburan tabung haji ni bermasalah. Itu apa cerita?